kepada kamu semua. Saya nak tanya kepada kamu semua. Awak semua sihat? Sihat. Okey, bagus. Jadi macam tadi kita baru dengan doa selepas azan. Jadi doa selepas azan kita baca azan zuhur lah. Azan zuhur kita baca waktu bila? Siang ke malam? Siang. Jadi kalau awak tengok gambar ni dia ada cahaya bulan. Cahaya bulan, lepas tu ada orang berdoa. Ya Allah, bacalah doa. Tengok dalam ni, masa ni keadaan siang atau malam? Malam. Malam. Keadaan waktu malam. Jadi bila awak dapat waktu malam seperti yang awak tahu, waktu malam adalah waktu yang amat mustajab. Bukanlah kata waktu malam mustajab doa siang tidak mustajab, tapi waktu malam adalah antara waktu mustajab doa. Waktu malam yang macam mana? Malam yang semua orang tidur. Tapi ada satu amalan khusus yang mana pada waktu malam ini tak ramai orang buat, tapi ada orang buat, iaitu amalan orang-orang soleh, yang mana orang soleh sebelum ni dia banyak kali buat, dia tak buat. Tapi zaman kita ni bukan kata kita tak buat, tapi orang kita jarang buat, tapi ada orang buat, iaitu amalan solat. Solat pada waktu malam, kalau ikutkan solat fardu pada waktu malam, solat apa? Isyak. Solat isyak. Maghrib dengan isyak. Itu solat yang pada waktu malam, itu solat fardu. Kalau solat selepas solat isyak, awak solat apa? Solat selepas solat isyak, awak selesai sahaja solat isyak, solat rawatib. Dan ada juga solat-solat sunat yang lain. Ada juga solat sunat yang lain tidak disebutkan. Tidak disebutkan, yang mana kita nak belajar hari ini. Yang tadi saya tak sebutkan, kita nak belajar hari ini. Awak agak-agak solat apakah yang selepas sahaja solat Ba'diyah Isyak, kita lakukan solat Ba'diyah Isyak, ada solat-solat tambahan lagi. Awak agak-agak solat apa? Solat witir. Okey, solat witir. Selain daripada solat witir, agak-agak solat apa yang awak boleh buat? Solat hajat lagi, solat taubat lagi. Ada satu solat yang awak tak sebutkan lagi. Solat apa tu? Solat apa tu? Yang awak tak sebutkan lagi. Solat apa? Tahajud. Ya, solat tahajud. Jadi pada hari ini kita nak membicarakan, kita nak belajar berkenaan solat tahajud. Apakah itu solat tahajud? Adakah solat tahajud sama seperti solat sunat yang lain? Adakah solat tahajud mempunyai kelebihan sama seperti solat sunat lain? Okey, baik. Jadi pada hari ini kita nak belajar berkenaan itu. Yang pertama berkenaan takrif solat tahajud. Baik, takrif solat tahajud. Okey, saya nak salah seorang daripada kita untuk bacakan takrif solat tahajud. Saya pilih nama daripada Wheel of Names. Nama yang pertama jatuh kepada Iman. Okey, Iman. Iman membacakan takrif solat tahajud. As-subuh wa tarawih an-naum. Okey, takrif solat tahajud lughatan. As-subuh wa tarawih an-naum. Asharu wa taskin naumi. Okey, syar'an Iman. Al-tanaful lailan ba'da an-naum. At-tanaful lailan ba'da an-naum. Baik, Iman boleh duduk. Seterusnya saya pilih Roda ini pilih nama Zarif. Okey, Zarif, minta bacakan terjemahan berkenaan takrif solat tahajud. Dari segi bahasa, berjaga malam dan meninggalkan tidur. Ya. Dari segi istilah, solat pada waktu malam selepas tidur. Ya, daripada segi bahasa berjaga malam dan meninggalkan tidur. Zarif boleh duduk. Dan daripada segi istilah, solat pada waktu malam selepas daripada
bangun tidur. Okey. Jadi maksudnya nak solat tahajud ni perlu tidur dulu tak perlu? Perlu, ya, perlu tidur dulu. Daripada segi tarikh kita melihat perlu untuk kita tidur dahulu sebelum kita melakukan solat sunat tahajud. Boleh tak kalau saya pada malam tu saya tak tidur, daripada jam 10 saya berjaga, saya buat kerja, saya tak tidur sampailah pukul 2 pagi saya tak tidur. Bolehkah saya solat sunat tahajud? Saya nak dengar jawapan awak berdasarkan takrif yang awak telah belajar. Okey. Saya pilih Auni Syafika. Perlukah kita tidur dahulu untuk melakukan solat tahajud? Perlu. Okey, baik. Auni Syafika. Terima kasih betul. Okey, faham. Auni Syafika, alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada seterusnya iaitu dalil masyru'iyah solat tahajud. Okey, dalil masyru'iyah solat tahajud. Apakah itu dalil masyru'iyah solat tahajud? Dalil yang mana disyariatkan solat tahajud. Diminta satu orang qori, saya nak minta lelaki untuk membacakan qori. Rifa tak boleh. Kita darimu. Sekejap, saya ambil lelaki. Kena dapatkan lelaki ni. Ni Ais pun lelaki. Saya dapatkan lelaki dahulu. Zulkarnain. Zalih. Saya kena dapatkan lelaki dia. Tadi nama Rifat tadi saya dah buang. Saya tambah je. Ilmi, Qori Ilmi. Alhamdulillah. Ilmi. Kena duduk. Kalau duduk kena pegang telinga. Duduk. Okey, duduk. Saya nak praktis je Ustaz. Mana boleh praktis? Praktis je Okey, 30 saat. 10 20 30 saat. Okey dah. Alhamdulillah. Bagus Ilmi. Alhamdulillah. Dengan bertajwid, dengan sekali bertaranum. Ilmi bagus. Taranum tak ada. Okey, bertajwid Ilmi. Alhamdulillah. Untuk solat fardu, itu solat 5 waktu, solat tahajud lah, solat yang mulia. Baik. Jadi bagi menguji kefahaman awak, saya akan masuk kepada aktiviti. Saya akan masuk kepada aktiviti. Jadi aktiviti ni senang sahaja. Saya dah sediakan soalan. Jadi awak nampak 1, 2, 3, 4 X. Nampak. Saya nak awak menggunakan panah untuk menembak nombor-nombor berikutnya. Bermula ikut turutan 1, 2, 3, 4. Apa jadi kalau dapat X? Tak. Boleh sekali. Bagi orang lain main. Okey. Apa dia? Betul lah, kita bagi orang main. Orang lain main lah. Awak nak main tak nak? Nak. Tengok, saya demo dulu. Sampai. Itu demo. Okey, kalau buat betul-betul, awak kena target tu tau, nombor tu. Itu demo.
pertama dan kedua dia memang tak jadi. Tapi kalau ketiga memang jadi. Tengok ah, tengok baik. Mulakan dengan nombor pertama, 2, 3 dan 4. Kalau tak dapat, bagi orang lain. Okey, kita mulakan. Okey, Ashraf. Boleh pakai yang buat. Nak bagi dia peluang tak? Ya, bagi. Okey, lagi sekali. Lagi sekali. Aku target X. Kalau tak boleh kena satu, maksudnya X akan confirm kena. Hah? Apa ni? Kita tengok nama seterusnya jatuh. Bukan, ke sini ambil. Ambil balik ke air ke. Okey. Satu dulu. Kena X. Okey, Afi, bagilah nombor mana-mana pun. Baca senang nombor tu senang. Anak kena bagi tutup. Okey, bagi orang lain lagi. Tarik balas sikit.
Kena je masalah. Sebaik nama aku sikit je. Mak, tebak. Okay, Farisha, bagi dia mana-mana bulan. X pun tak apa. Mak, bom. Macam dah telak dulu. Farisha, gas. Mana-mana bulan. Nama Pak Farisha. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Sebabkan awak semua terlalu hebat. Hebat. Okey, kita masuk pada soalan terus. Bilakah waktu yang paling afdal untuk menunaikan solat tahajud? Okey, spin. Ya, nanti aku pergi pantu juga. Ais. Why? Bilakah waktu yang paling afdal untuk menunaikan solat tahajud? Jawapan yang puas buat 1/3 malam. Okey, boleh duduk puas. Terima kasih. Baik, seterusnya. Apakah? Okey. Jadi kita masuk. Kejap lagi. Yes. Aisyah. Hukum solat tahajud. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik. Kaisa, bacakan perkiraan maklumat Al-Ghazali ya. Tak apa, bacakan yang ni je, bahasa Melayu ni. Terjemahan. Teruskan bacakan terjemahan bagi hadis yang pertama yang awak bacakan tadi, iaitu afdal solat. Ya, solat yang paling afdal selepas solat fardu ialah solat tahajud. Dan hadis yang terakhir yang awak bacakan tadi, sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh duduk Ustaz. Terima kasih. Hendaklah kamu mengerjakan solat malam tahajud kerana ia membuka amalan orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi apabila orang-orang soleh ni melakukan solat tahajud, kamu mesti tahu yang bahawa amalan ini sudah ditetapkan hukum, iaitu hukumnya apa? Sunat muakkad. Apakah sunat muakkad tu? Sunat yang amal itu. Dia selepas wajib. Okay, Khairul. Oi,
je lah Nadia. Okey Ismail, bersikap jujur. Bersikap jujur. Bersikap jujur ikut mata arahan daripada kawan awak. Okey, kiri. Okey. Okey, daripada sini. Okey, bagi arahan dekat. Okey, bagi kanan. Terus. Atas. Kiri. Apa lagi? Ini posisi. Kiri. Dah cukup dah. Okey, satu soalan sebabkan dia dah satu soalan. Okey, soalan. Apakah hukum solat tahajud? Silakan. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Kita tengok seterusnya. Kena perempuan. Tak nak. Ya Allah. Dah selesai kita. Dah pula. Bagi perempuan je. Ada perempuan macam dah habis ni. Ya. Big eyes. Okey, awak sambung dekat sini. Tak nampak. Okey. Kiri, kanan. Sana. Kanan lagi. Lagi. Atas. Kiri. Okey. Dah langgar. Okey, salah tuan. Apakah dalil Al-Quran yang berkaitan dengan solat tahajud? Kawan, tolong. Surah Al-Isra. tak diopen. Tapi ada yang buat orang ini. Nak topik ke muka ke? Nak sekolah muka. Tapi lah Dia nak
Kau ada? Ada juga lah. Kau bukan tu. Baik lagu mana kat Okey, bawah. baik. Kau Mumtaz, Mumtaz aku Dia yang 44. sekarang dengan aku. 44 dengan 45. Tak ada, awak nak buat dekat situ ke dekat rumah? Rumah asrama. Okey, awak sambung buat nanti. Saya nak tutup dahulu kita punya pembelajaran hari ini. Okey. Sebelum saya tutup, saya mestilah kena pilih 2 orang. Kan 2 orang untuk saya tutup saya punya pengajaran. Nah, itu dia. Kita tak nampak apa-apa. Kejap. Okey, ya. Ya, dengan Mana Min? okey. Ada dengan Fatin. Cuba fikirkan okey, tak payahlah fikirkan. Awak bagi tarikh solat tahajud. Tapi Faiz bagi dalil. Dalil solat tahajud. Okey, 1 minit dia buku. Okey. Takrif juga. Belum pasal dia RM10 je kan. Batal je. Okey, Faiz tadi. Batal. Kata nampai saja. Okey, ini Faiz tadi. Ada dia. Tarik. Dia ada. Bagi tarik luatan masyarakat. Asaru Watarkan naum. Lagi syar'an Tanafulu lailan ba'dan naum. Dari Fatih. Fatih. Dalil. Okey. Surah. Okey, terima kasih. Jadi untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, saya nak tanya sekali lagi kepada kamu. Solat tahajud ni apakah hukumnya? Sudah makan. Alhamdulillah. Jadi solat-solat tahajud dilakukan sewaktu bila? Selepas bangun tidur. Ya, selepas bangun daripada tidur. Kalau awak bangun pukul 6, awak boleh solat tahajud lagi? Tak. Sebab apa? Kalau pukul 6 solat? Subuh. Pandai. Okey, itu sahaja. Usaha berapa? 44 dengan 45. Minggu atas. 44. 44 sahaja. 44 sahaja. Kalau dah siap, jangan dikumpul. Letakkan tangan ke saya. Perempuan dah siap belum? Okey, syukran jazilan. Bagi terima kasih dekat Ustazah Sumayya.